Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey. Seterusnya kita akan buat tugasan 3. Okey, tapi sebelum tu kita nak warm up sikit. Okey. Kita nak belajar tentang perkara yang berlawanan. Okey. Contohnya kita cuba dengan jantina dulu. Lelaki, lawan dia apa? Perempuan. Tinggi, lawan dia apa? Panjang. Apa lagi? Besar, lawan dia kecil. Okey, seterusnya kita masuk kepada ke arah matematik sikit. Okey, tambah. Lawan dia apa? Tambah lawan dia tolak. Okey, awak sepanjang awak belajar matematik ni, awak pernah tak terfikir kalau orang sebut tambah, awak mesti selalu tambah tolak, tambah tolak. Ada tak orang cakap tambah darab? Tak ada kan? Okey. Kalau tolak, lawan dia mestilah sama je. Tolak, lawan dia tambah. Darab, lawan dia bahagi. Bahagi, lawan dia darab. Okey. Kenapa tiba-tiba cikgu nak ajar pasal berlawanan-berlawanan ni kan? Memang mana pula dalam matematik kita belajar yang berlawanan ni kan? Okey. Kita tengok kejap lagi. Kita guna ketak yang ni.